Assalamualaikum, hai semua. Saya Afiq. Dalam video ni, saya nak terangkan secara ringkas tentang topik yang saya bentangkan. Jom kita start. Sistem koordinat pemesanan kisar. Unit satu ukuran yang digunakan dalam CNC, biasanya milimeter atau inci, untuk koordinat dan pemesanan. Vertical Milling Center ataupun kita panggil dia VMC. Machine Motion, gerakan mesin VMC termasuk gerakan X, Y, Z untuk alat potong dan meja kerja. CNC Motion Control ataupun kita panggil dia sistem yang mengawal pergerakan mesin secara automatik ikut program CNC. NC Machine Coordinate, iaitu sistem koordinat mesin. Titik rujukan tetap yang mesin gunakan untuk gerakan asas. About Machine Home Position. Home ialah titik rujukan asal mesin sebelum mula pemesanan. Contoh penggunaan WCS menetapkan titik asal pada sudut bahan kerja supaya potongan tepat. Root Coordinate System yang ditetapkan untuk bahan kerja, memudahkan pemesanan mengikut position sebenar benda kerja. Job, set program pemesanan atau tugas yang dijalankan oleh mesin CNC. Machine Offset, pelarasan koordinat mesin untuk betulkan perbezaan antara titik asal mesin dan titik asal bahan kerja. Fixture Offset Z, pelarasan koordinat Z mengikut tinggi fixture atau bahan kerja. Fixture Offset XY, pelarasan koordinat XY mengikut kedudukan pemegang atau fixture bahan kerja. Tool Length Offset ataupun kita panggil dia TLO, pelarasan panjang alat pemotong supaya kedudukan Z tepat semasa pemesanan. Alat mesin CNC, mata kisar hujung ataupun kita panggil dia end mill, alat potong untuk mengisar tepi atau permukaan jenis rata, sefra, tirus dan serong. Mata kisar muka ataupun face mill, alat untuk mengisar permukaan besar bahan kerja dengan cepat. Alat pembulat bucu, membulatkan sudut tajam pada bahan kerja. Alat pemotong alur, digunakan untuk membuat alur atau slot pada bahan kerja. Mata gerudi tanda tengah, membuat lubang kecil sebagai panduan sebelum gerudi utama. Mata gerudi pilin, gerudi standard untuk membuat lubang silinder. Mata pipe, membuat uli dalam lubang untuk skru. Counter bore, membuat lubang lebar di atas lubang utama supaya kepala skru tenggelam. Reamer, membesarkan lubang sedia ada supaya lebih tepat dan licin. Asas alat pemotong, arah putaran, rotation direction, arah putaran alat pemotong semasa memotong bahan. Pembentukan serpihan ataupun kita panggil dia chip formation, cara serpihan bahan terhasil semasa pemotongan. Beban serpihan, chip load, jumlah bahan yang dipotong setiap gigi alat mempengaruhi kualiti dan hayat alat. Kisar climb versus kisar konvensional. Dua teknik pemesanan. Climb mill menolak bahan ke arah potong, konvensional mill menolak bahan dari potong. Formasi kelajuan pemotongan. Apabila bahan kerja dipotong menggunakan pemotong milling berdiameter 125mm pada kelajuan pemotong 90 meter per minit, kelajuan gelendong utama boleh ditentukan seperti berikut. Okey, yang bahagian ni Afiq ada tunjukkan cara macam mana nak kira. Kita saksikan. Okey, hari ni saya akan terangkan macam mana kita nak kira kelajuan pemotongan. First, kita baca soalan dulu. Soalan dia adalah apabila bahan kerja dipotong menggunakan pemotong milling berdiameter 125mm pada kelajuan pemotongan 90 per minit, kelajuan gelendong utama boleh ditentukan seperti berikut. Okey, first kita dah baca soalan. Second, kita tulis formula dia. Formula dia adalah N
N apa? N ni adalah main spindle speed. N sama dengan 1000 kali dengan V sama dengan pi kali dengan D. V ni apa? V ni adalah cutting speed. Pi ni pula 3.14. D ni apa? D ni tool diameter. Okey, kita dah tulis formula dia. Second apa pula? Kita masukkan data-data ni ke dalam sini pula. Okey, salin balik. N sama dengan 1000 kali dengan V. V ni berapa? Baca balik. Apabila bahan kerja dipotong menggunakan pemotong milling berdiameter 125 mm pada kelajuan pemotongan, iaitu apa? 90. Kita tulis 90 per pi dia berapa? 3.14. Tulis ni 3.14 kali dengan D dia apa? D dia 125. Kita tulis 125. Okey, dah tulis semua ni kira-kira. Kalau tak pasti kita letak dalam calculator dia punya kiraan dia. So dapat jawapan 230 mm. Itu saja. Formula kadar suapan apabila bahan kerja dipotong menggunakan pemotong face milling 8 bilah dengan suapan per bilah 0.25 mm, kelajuan suapan boleh ditentukan seperti berikut. Dalam kes ini, kelajuan gelendong utama diandaikan 300 mm minus 1. Okey, hari ni saya akan terangkan macam mana kita nak kira kadar suapan. Okey, first kita baca soalan. Apabila bahan kerja dipotong menggunakan pemotong face milling 8 bilah dengan suapan per bilah 0.25 mm, kelajuan suapan boleh ditentukan seperti berikut. Dalam kes ini, kelajuan gelendong utama diandaikan 300 per mm. Okay, first kita kena tulis formula dia dulu. Formula dia adalah F, iaitu apa? Feet speed sama dengan feet, iaitu apa? Feet per blade darab dengan N. N dia apa? Main spindle speed kali dengan Z. Z dia apa? Number of tool blade. Okay, formula kita dah tulis. Sekarang ni kita kena masukkan data dia ke dalam sini. Okay, first kita tulis F sama dengan F dia apa? Feet per blade 8 bilah. Okay, 0.25. Okay, kita masukkan 0.25 kali dengan dia punya N dia apa? Main spindle speed. Main spindle speed dia apa? Kelajuan gelendong utama diandaikan 300 per mm. Termasuk 300 kali dengan Z dia apa? Number of tool blade 8 bilah. Masuk 8. So jawapan dia berapa? Jawapan dia adalah 600 mm per minit. Itu sahaja. Ini adalah proses-proses yang dilakukan di mesin CNC kisar. Salah satunya adalah proses facing, operasi untuk meratakan permukaan atas bahan kerja. Biasanya dilakukan sebelum proses pemesanan lain. Buang lebihan bahan atau ketidakrataan. Terdapat potongan kasar, roughing dan potongan akhir, finishing. Fungsi utama dia, sediakan permukaan rata sebagai asas untuk pemesanan seterusnya. 2D contour, mengikut laluan tepi atau kontur komponen 2D bagi bentuk yang tepat. Digunakan untuk menghasilkan profil tepi atau alur tertentu pada komponen. Boleh dilakukan dalam potongan kasar, roughing, untuk buang bahan dan potongan kemasan, finishing. Alat pemotong bergerak mengikut koordinat X dan Y mengikut bentuk kontur yang diprogram. Memastikan bentuk komponen tepat dan permukaan licin serta kemas. Pemotongan pocket. Pocketing ialah proses memotong ruang atau lubang di dalam bahan kerja. Digunakan untuk membuang bahan di kawasan tertentu tanpa memotong keseluruhan bahagian. Biasanya melibatkan potongan berlapis-lapis untuk mencapai kedalaman yang dihendaki. Alat pemotong bergerak mengikut laluan tertentu untuk membentuk poket.
Penting untuk memastikan kelajuan dan suapan sesuai supaya permukaan poket rata dan kemasan baik. Pemotongan alur, proses membentuk alat lurus pada permukaan bahan kerja. Menggunakan pemotong end mill untuk memotong alur mengikut lebar tertentu. Kedalaman alur diambil secara berperingkat untuk elak beban alat. Pergerakan mesin ikut koordinat X, Y untuk bentuk alur, Z untuk kedalaman. Memerlukan suapan dan kelajuan yang sesuai untuk hasil yang kemas. Pemotongan chamfer membentuk tepi serong pada bucu komponen, mengurangkan bucu tajam untuk keselamatan dan kemasan. Menggunakan chamfer mill atau end mill bersudut. Sudut chamfer biasanya 45 darjah atau ikut lukisan. Dijalankan dengan suapan ringan untuk hasil yang kemas. Pemotongan jejari membentuk permukaan melengkung atau fillet pada bahagian komponen. Menggunakan alat seperti ball nose, end mill atau corner radius end mill. Menghasilkan peralihan licin antara dua permukaan tanpa sudut tajam. Mengurangkan tekanan, retakan dan kehausan pada komponen. Sesuai untuk komponen 3D, acuan dan bahagian mekanikal yang perlukan jejari konsisten. Gerudi pusat digunakan untuk membuat lubang permukaan kecil dan tepat sebelum proses drilling sebenar. Mengelakkan mata gerudi besar daripada lari walking semasa mula memotong. Menghasilkan chamfer kecil di permukaan untuk memudahkan mata gerudi masuk dengan stabil. Menjamin kedudukan lubang lebih tepat mengikut koordinat CNC. Biasanya dilakukan pada kelajuan gelendong sederhana dengan suapan rendah untuk elakkan patah kerana center drill agak rapuh. Penggerudian menghasilkan lubang pada bahan kerja dengan ketepatan tinggi mengikut lokasi yang telah ditetapkan dalam program CNC. Menggunakan mata gerudi yang berpusing pada spindle untuk memotong masuk ke dalam bahan secara konsisten. Pergerakan turun pada paksi Z dilakukan secara terkawal untuk memastikan lubang lurus dan seragam. Memerlukan kelajuan gelendong dan kadar suapan sesuai untuk elak haba berlebihan dan kerosakan mata gerudi. Menggunakan coolant semasa proses bagi menyejukkan alat, membuang seprehan dan memastikan kualiti lubang lebih baik. Mengulir, membuat ulir dalam lubang supaya bolt atau skru boleh dipasang dengan tepat. Menggunakan tab alat pemotong khusus untuk membentuk ulir di dalam lubang. Lubang asal dibor terlebih dahulu mengikut diameter tab yang sesuai. Mesin CNC memutarkan tab ke dalam lubang mengikut arah ulir yang dihendaki. Pelincir digunakan semasa proses untuk mengelakkan tab patah dan hasil ulir lebih kemas. Sampai di sini sahaja pembentangan Afiq. Semoga apa yang diterangkan dapat memberi kefahaman yang lebih baik. Terima kasih.